Abang ni tanya tentang Amgras phone cooler ni. Amgras phone cooler ni dia boleh setting suhu ataupun dia ada level. Baik bang, bagus soalan abang. Bab setting suhu, set level ni sebenarnya penting, tapi tak ramai orang terangkan. Kalau kau tengah tak tahu nak beli ataupun tak Amgras phone cooler ni, kau kena tengok video ni sampai habis. Amgras phone cooler ni kita boleh set dia punya kekuatan level kipas ni. Tak sama dengan phone cooler lain tau. Phone cooler Amgras ni dia ada AI. Phone cooler Amgras ni dia ada 3 level kekuatan. Setiap level ni dia ada kelebihan dia sendiri. Untuk P1 ni dia paling low sekali, kipas dia tak berapa kuat dan kipas dia pun tak bising. Yang ni sesuai lah untuk orang yang nak buat live, nak main game sambil streaming. Dia tak nak bising, tapi phone cooler ni masih boleh sejukkan phone dia. Untuk P2 ni, kipas dia akan laju terus, tapi ada bunyi bising sikit lah. Dan yang ketiga dia ada AI. Yang AI ni untuk yang lebih kepada pakai bateri macam ni. Kalau phone kau makin panas, kipas ni makin laju. Kalau phone kau sejuk sikit, kipas ni je slow balik. Jadi tak adalah makan banyak sangat bateri. Satu ni boleh tahan lah dalam 2-3 jam. Tapi kalau kau jenis hardcore main game, satu ni mesti tak cukup. Kau boleh dengar dekat P1 ni kipas dia tak berapa bising. Bila masuk je dekat P2, kipas dia jadi agak bising. Bila pergi dekat AI, dia akan pergilah dekat dua-dua mod ni. Display dekat tepi ni pun dia bagi tahu berapa degree phone cooler ni sekarang. Yang ni -2. Kalau kau betul-betul nak sejukkan phone kau kena dapatkan Amgras phone cooler ni. Bila kau pakai dekat phone kau ni nanti, kau akan rasa haba-haba yang keluar dekat tepi-tepi ni. So, macam mana? Harga pun tengah murah. Kalau kau nak dapatkan, tekan link dekat bawah.